Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Mujahid Yusof Rawak mengkritik kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung usaha dialog parti-parti politik Melayu Islam yang diusahakan UMNO. Dalam satu kenyataan yang dimuat naik di akaun Facebook miliknya hari ini, Mujahid berkata kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS itu sekali lagi memperlihatkan pendekatan parti tersebut yang gemar melabel, menghina dan meragui keikhlasan pihak lain hanya kerana berbeza pandangan politik. Pendekatan seperti ini bukan sahaja tidak matang, malah sangat berbahaya kerana menjadikan agama sebagai alat untuk menghukum dan merendahkan pihak lain. Islam tidak pernah mengajar umatnya meragui iman orang lain semata-mata kerana perbezaan politik, katanya. Sehubungan itu, beliau menyeru orang Melayu dan umat Islam supaya menolak politik yang memonopoli agama untuk menyerang serta merendahkan pihak lain. Katanya Malaysia memerlukan politik yang berteraskan rahmah, beradab dan menyatukan masyarakat, bukannya politik yang memecah belahkan dengan retorik agama yang sempit serta penuh prasangka.